Masih mencari MPV 7 tempat duduk yang sempurna untuk keluarga anda, bajet anda, dan gaya hidup anda? Proton Izora 2025 mungkin jawapannya. MPV yang dinaik taraf ini menggabungkan semua yang rakyat Malaysia sukai: praktikaliti, ruang, keselesaan, dan kecekapan bahan api, semuanya dalam reka bentuk moden yang bergaya. Sama ada anda memandu di dalam bandar atau balik kampung untuk bercuti panjang, Izora direka untuk memenuhi segala keperluan perjalanan anda dengan mudah. Proton Izora 2025 terus menjadi MPV 7 tempat duduk yang boleh dipercayai dan mampu milik, memenuhi keperluan keluarga dan juga pengguna komersial di Malaysia. Dengan reka bentuk yang diperbaharui dan ciri-ciri yang dipertingkatkan, ia menawarkan keseimbangan hebat antara prestasi, keselesaan, dan praktikaliti. Di bawah bonet, Izora dikuasakan oleh enjin 1.6L turbocharged 4 silinder DOHC dengan suntikan pelbagai titik, MPI, menghasilkan kira-kira 138 kuasa kuda dan 205 Nm torque. Ia dipadankan dengan transmisi CVT, Continuously Variable Transmission, untuk pecutan lebih lancar dan kecekapan bahan api lebih baik. Izora mampu mencapai kelajuan maksimum sekitar 185 km/j dan memecut dari 0 ke 100 km/j dalam kira-kira 12.9 saat, sesuai untuk pemanduan bandar dan lebuh raya. Penggunaan bahan apinya juga baik, dengan anggaran sekitar 15 km/l di dalam bandar dan sehingga 18 km/l di lebuh raya. Aspek keselamatan merupakan kelebihan besar bagi Izora 2025. Ia dilengkapi ciri-ciri penting seperti dua beg udara di hadapan, sistem brek anti-kunci (ABS) dengan agihan brek elektronik (EBD), kawalan kestabilan elektronik (ESC), kawalan cengkaman, dan bantuan pegun bukit, Hill Hold Assist. Untuk kemudahan tambahan, ia juga menyediakan sensor parkir belakang, saus tempat duduk kanak-kanak ISOFIX, dan sistem pemantauan tekanan tayar, TPMS, bagi meningkatkan keselamatan keluarga dan keyakinan pemandu. Bahagian dalaman Izora direka dengan keluasan dan fungsi sebagai keutamaan. Ia mampu memuatkan 7 orang dengan selesa dan menawarkan tempat duduk belakang yang boleh dilipat dalam konfigurasi 60:40, membolehkan fleksibiliti untuk barangan atau penumpang. Sistem infotainmentnya mesra pengguna, lengkap dengan sambungan USB, AUX, dan main balik MP3, manakala ciri-ciri keselesaan lain termasuk kemasukan tanpa kunci, tingkap kuasa, dan paparan maklumat pelbagai. Dari segi dimensi, Izora berukuran 4.592 meter panjang, 1.809 meter lebar, dan 1.691 meter tinggi, dengan jarak roda sepanjang 2.730 meter. Ia mempunyai kapasiti tangki bahan api 55 liter dan ruang bad standard sebanyak 132 liter, yang boleh diperluas dengan melipat tempat duduk belakang. Proton Izora 2025 ditawarkan dalam dua varian di Malaysia, varian eksekutif CVT berharga RM64,639.40 dan varian premium CVT pada harga RM71,812.92. Jadi, apa tunggu lagi? Kunjungi bilik pameran Proton terdekat hari ini dan lihat sendiri kenapa Proton Izora 2025 terus menjadi pilihan utama rakyat Malaysia dalam segmen MPV 7 tempat duduk. Uji pandu, rasai sendiri kehebatannya, dan pandu pulang dengan penuh keyakinan. Tempah uji pandu anda sekarang, rebut promosi pelancaran eksklusif, dan mulakan perjalanan baru anda bersama Proton Izora 2025.